Menteri OKU cacat otak. Apalah nak jadi dengan Malaysia hari ni? Ada menteri, majoriti semua menteri rosak OKU cacat otak. Adakah patut statement dikeluarkan oleh menteri? Menteri yang berkaitan pula. Bodoh ke bangang kau? Kau tahu undang-undang ke tak tahu undang-undang? Inilah masalahnya. Bila naikkan satu susuk tubuh manusia yang ada penyakit otak, cacat otak. Ya Allah, ya Tuhanku, makin teruklah zaman ni Engkau kutip cukai daripada rakyat. Lepas tu engkau bagi hak keistimewaan kepada warga asing. Kepala bajang. Apa punya bodoh menteri zaman now ni? Teruk engkau Kalau kena dekat Rohingya, tak ada undang-undang Kalau kena rakyat Malaysia, laju buat kojo. Laju je ambil tindakan. Kepala otak berjambul. Makin rosak lah makin rosak. Lepas tu, bila kena gasak sampai tertunggin, sampai tepi ubin, tukar pula statement. Ada pihak beri peluang Rohingya berniaga, salahkan pula warga tempatan. Lepas tu, apa guna ada pihak berkuasa? Apa guna ada menteri macam kau? Nak tanya sejak bila Sejak bila dan undang-undang mana yang membenarkan puak-puak pelarian ataupun puak-puak hanyut ni ambil alih perniagaan orang tempatan? Undang-undang mana yang membenarkan? Kalau nak cerita pasal undang-undang, lepas tu, kenapa tak ambil tindakan? Bukan saja ambil tindakan terhadap puak-puak hanyut ni, tapi ambil juga tindakan kepada warga negara yang membenarkan puak-puak hanyut ni menggunakan nama diorang untuk memulakan perniagaan yang mengambil alih perniagaan orang tempatan. Itu baru betul. Itu tugas kau. Bukannya tugas kau menafikan hak warga negara, tapi engkau mempertahankan puak-puak hanyut ni. Tak fahamlah aku dengan kau. Buat apa engkau jadi menteri? Mana tanggungjawab engkau? Tanggungjawab engkau mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat. Bukannya mempertahankan dan memperjuangkan hak warga asing. Lebih baik engkau jadi menteri dekat Rohingya tu bagus. Engkau pertahankan puak Rohingya ni. Apa punya bajang lah menteri zaman sekarang ni Buat apa Malaysia ni ada menteri dan juga pihak berkuasa kalau korang tak ambil tindakan, kalau korang tak buat kerja? Semua benda rakyat yang kena buat, semua rakyat yang nak bekerja, semua rakyat yang nak kena cakna. Lebih baik tak payah ada korang. Membazir je duit rakyat. Why so serious?